Cerita ini benar-benar berlaku di negara Indonesia. Ceritanya macam ni. Ni saya dengar daripada seorang guru saya. Bukan cerita buat-buat je tuan-tuan. Bukan cerita buat-buat ni. Bukan kelentong. Memang cerita ni berlaku. Disampaikan cerita ini oleh seorang guru saya daripada Indonesia. Kata beliau, ada seorang lelaki ni. Dia ni CEO syarikat. Gajinya berjuta. Mestilah berjuta. Nama pun Indonesia kan. Mestilah berjuta-juta rupiah. Maksudnya gaji dia tinggilah. Tinggi betul gaji dia. Dan lelaki ni dia ada seorang anak. Anak dia ni umur masih kecil lagi lah. Budak sekolah rendah lah. Anak dia ni seorang yang tak pandai belajar. Tak pandai belajar. Setiap kali peperiksaan dia akan dapat tercorok sekali ke belakang. Orang lain semua dapat A belaka, dia semua dapat D je memanjang. Orang lain dapat nombor 1 dalam kelas, nombor 2 dalam kelas, dia dapat nombor 40 dalam kelas. Maka ayah yang CEO ni selalulah marah anak dia. Engkau ni memalukan aku je. Aku ni CEO syarikat. Sepatutnya kau kena rajin belajar. Sepatutnya kau dapat nombor 1. Sepatutnya kau dapat A. Selalu si ayah ni marah si anak. Maka adalah pada satu hari, sekolah si anak ni, mereka buat majlis penganugerahan untuk pelajar-pelajar cemerlang. Biasalah semua sekolah mesti ada buat. Kan hujung tahun ada majlis penganugerahan hadiah lah apalah yang dapat nombor 1 lah. Dapat nombor 1 dalam kelas apa semua kan. Jadi sekolah tu buat majlis penganugerahan hadiah untuk pelajar-pelajar cemerlang. Dan dijemputlah secara khusus kepada CEO syarikat ni. Ayah dia kata, malah lah aku nak pergi anak aku dapat nombor last. Hadiah apa anak aku akan dapat? Jadi CEO ni kata, tak jadi lah, tak nak pergi lah. Buat malu je. Dan anak ni disuruh pada hari tersebut untuk membuat persembahan. Bila ada majlis penganugerahan ni, anak-anak murid ni biasalah disuruh buat persembahan. Maka ramailah budak-budak membuat persembahan. Ada budak-budak dia naik pentas, dia menyanyi. Ada budak-budak naik pentas, baca pantun. Ada budak-budak naik pentas, dia berlakon. Macam-macam lah budak-budak kan. Maka bila sampai giliran si budak ni, anak kepada CEO yang dapat last dalam kelas ni, budak ni naik atas pentas.